Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih saudara Indra, Dr. Ishak Masud, pengarah pengarah Hospital Pakar Islam, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, wakil-wakil daripada badan-badan agensi kerajaan, wakil-wakil daripada sekolah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir ke program yang sangat menarik pada pagi ini, berada di dalam rumah Allah. Jangan lupa untuk sama-sama kita niat iktikaf, duduk bersama, nak memulakan sesi pagi ini dengan saya kira sesi ulang kaji bersama. Dalam masa yang cukup padat dan ringkas ini, ada beberapa perkara penting yang nak diberikan, walaupun mungkin dalam keadaan secara ramai-ramai sebegini mungkin tak dapat nak ambil banyak pun, tapi ada beberapa intipati yang boleh kita letakkan dalam kepala supaya ada panduan-panduan yang perlu kita jaga selagi mana kewarasan itu milik kita. Tuan-tuan, pagi ni nak mulakan tentang panduan bersuci bagi pesakit, panduan ibadah bagi pesakit. Ada beberapa perkara penting, sebab saya ingat seminggu, 2 minggu yang lalu kita lihat ada satu kajian secara tak rasmi di media sosial yang menyebutkan tentang 80% rakyat Malaysia tidak mendirikan solat. Ada kajian-kajian sebelum ni kalau kita baca dalam buku-buku panduan ibadah pesakit menyebutkan tentang hampir peratusan yang sama manusia-manusia tidak mendirikan solat. Jadi pagi ni saya nak sebutkan secara ringkas saja supaya letakkan dalam kepala di mana pun kita berada. Ni adik-adik yang masih lagi bersekolah, di mana pun kita berada, siapa pun diri kita suatu hari nanti, pegangan untuk terus menjadi manusia yang kekal mendirikan solat selagi mana ada kewarasan. Selagi mana ada kewarasan dalam diri kita, supaya tidak menjadi manusia yang mengambil lewa sikap-sikap sebegini. Sebab kita yakin dan pasti bila Nabi SAW menyebut dalam hadis, Nabi sebutkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Nabi sebutkan kepada kita ada 2 nikmat yang manusia tertipu dengannya, as-sihah wal faragh, kata Nabi SAW. 2 nikmat tersebut, nikmat sihat dan juga nikmat waktu lapang. Jadi bila Hospital Pakar Islam buat program-program sebegini, nak cakna tentang kesihatan yang ada kaitan tentang ibadah. Adik-adik, sihat ini mahal. Boleh ingat tu, itu yang pertama. Boleh tulis nota masing-masing, simpan, buat WhatsApp status. Sihat itu mahal. Sebab bila kita duduk dalam masjid sebegini berbicara tentang kesihatan dan banyak program-program kat luar yang dah disusun selepas ini, nak berbicara tentang penyakit, ibadah, dia ada kaitan yang besar. Ni saya sebagai mukadimah, tuan. Kalau kita baca perangkaan yang dibuat oleh KKM pada Mac 2024 tahun ni, kita dikatakan oleh kajian-kajian daripada KKM menyebut tentang akan pada tahun ini saja hampir 5 juta penyakit pesakit kronik buah pinggang. Tuan-tuan, 5 juta rakyat Malaysia diuji dengan penyakit kronik buah pinggang, dan diberikan satu perangkaan pada tahun hadapan dikatakan hampir 7 juta rakyat Malaysia akan mengidap penyakit buah pinggang kronik. Nak sebut apa ni bukan untuk menakut-nakutkan kita, tidak, tetapi bagaimana persiapan untuk menjaga kesihatan itu, sebab nilai kesihatan itu sangat mahal. Sebab bila Nabi sebut tadi ni, ada 2 nikmat yang ramai manusia tertipu, as-sihah wal faragh, nikmat sihat dan juga nikmat waktu lapang. Gunakan sihat itu untuk kita memahami apa yang perlu kita lakukan. Seandainya kita diuji dengan kesakitan, maka kita tahu sakit tidak menghalang kita untuk melakukan ibadah. Boleh setuju? Kalau boleh setuju, angguk kepala sikit, tuan-tuan. Okey, baru nampak sikit respon tu. Alright. Supaya apa? Sebab kadang-kadang kita menganggap, ada manusia menganggap sakit itu bala. Ada orang menganggap sakit itu sebagai satu bentuk hukuman daripada Tuhan. Ada orang menganggap sakit itu sebagai benda yang perlu dicemuh, dimaki, sehingga kan dalam kitab tasawuf menyebut ada orang menganggap hanya sesama, tetapi dimakinya sesama tersebut
tanpa diingat, sedangkan sesemua itu juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebutkan sekali lagi, boleh letakkan dalam kepala masing-masing, sakit itu hadiah yang indah dari Allah. Walaupun bukan mudah ni, bukan mudah nak memahami pagi ni. Kalau saya sebut sakit itu hadiah yang indah, bukan mudah bagi orang yang diuji dengan kesakitan. Tuan-tuan tanyalah kepada orang-orang yang berada di ward. Saya round ward setiap hari, tuan-tuan, kita tanya pada orang sakit, siapa yang nak sakit? Takkan ada orang yang nak sakit. Tapi bila kita nak memahami, nak buang sedikit tentang, jangan kita letakkan dalam kepala kita sakit itu sebagai satu bentuk hukuman daripada Allah. Jangan kita rasa sakit itu sebagai satu bentuk hukuman terhadap dosa-dosa silam dan sebagainya. Supaya apa? Nak menjadikan lebih menikmati waktu sakit tersebut adalah hadiah daripada Allah. Adik-adik mungkin belajar dalam psikologi, dia ada manusia yang diuji dengan kesakitan. Fasa pertama itu adalah fasa kita panggil stage of denial. Kita menafikan. Saya yakin mungkin ramai doktor-doktor dekat sini, dia ada stage of denial. Kita menafikan, kenapa aku yang kena, kenapa aku yang sakit, kenapa aku yang diuji sebegini. Dia stage of denial nak sampai stage of acceptance, redha. Kadang-kadang stage of denial tu mulut kita dah sebut dah tak apa, aku redha. Tapi berapa ramai manusia yang mulut sebut redha, tapi dalam masa yang sama membentak, meninggalkan ibadah. Sebab tu pagi ni kita nak tengok, telusuri, ada beberapa slide yang saya nak pergi mungkin secara laju lah dalam kesempatan masa yang terhad ini, supaya kita memahami, at least kita keluar daripada rumah Allah nanti, pasakkan dalam kepala macam mana keadaan sekalipun ibadah perlu dijaga. Campaklah kita ke mana sekalipun, adik-adik sekolah nanti dah pergilah ke overseas dan sebagainya, ibadah perlu dijaga. Pengkhususan yang saya nak bagi pada pagi ini, dua perkara saja, tentang ibadah salat, tentang ibadah kita berwuduk. Itu mudah saja, sebab saya nak ambil khususkan. Kalau kita nak sebut secara besar, luas tuan-tuan, secara luas tentang ibadah itu dan ibadah ini, tapi kita nak ambil lebih khusus apa yang perlu kita lakukan bila manusia diuji dengan kesakitan. Sebab ini perbahasan yang panjang lebar, dan alhamdulillah suatu saya bersama dengan ahli Islam dulu, kita dah slide yang lebih kurang sama, kita kempen sampai ke Indonesia dan sebagainya, tentang perihal jadilah pesakit yang bertakwa. Okey, jadi pesakit yang ada nilaian takwanya di sisi Allah. Walaupun mungkin sedih tak dengan kesakitan? Siapa yang suka dia sakit? Cuba angkat tangan. Tak ada orang yang suka dia sakit. Tak ada orang yang pergi jumpa doktor yang tiba-tiba doktor kata, tuan diuji dengan kanser. Alhamdulillah, dah lama saya tunggu sakit ni, kan, akhirnya dapat juga kat saya. Tak ada, tuan-tuan. Melainkan kalau tuan-tuan pergi jumpa, ada pesakit-pesakit yang bila doktor diagnose dia, kamu ni kanser ni, dia akan tiba-tiba blank, blur, terkedu. Sebab apa? Memikirkan banyak lagi persiapan-persiapan yang lain. Sebab bukan semua orang masuk hospital memikirkan sakitnya semata-mata. Ada orang yang duduk atas katil berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari, dia tak fikir sakit, dia fikirkan macam mana nak selesaikan bil hospital. Dia memikirkan ahli keluarganya, dia memikirkan anak-anaknya, dia memikirkan kerjayanya. Jadi pemikiran-pemikiran sebegini, timbul kesedaran untuk ahli-ahli yang bertugas. Sebab timbul persoalan, siapa yang nak cater perkara ni? Siapa yang nak memberikan peringatan tentang solat? Siapa yang nak menyelesaikan masalah kerunsingan emosi? Allah sebut dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah kata apa? Manusia akan diuji dengan sedikit ketakutan, wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Tapi Allah kata wabasyiris sabirin. Tuan-tuan, saya berdiri macam ni macam vibe khutbah sikit, minta maaf tuan-tuan. Ustaz ni khutbah ke apa kan? Bila berdiri ni teringat macam dalam khutbah duduk dalam masjid pula. Dan kalau ada persoalan apa boleh angkat tangan, tak ada masalah. Sebab saya nak sebut ni, tugas siapa ni? Sebab ada manusia yang dah berbulan-bulan duduk dekat hospital, langsung tak diberikan peringatan. Dan alhamdulillah, Hospital Pakar Islam sentiasa menjentik hati, memberikan tunjuk rasa supaya apa? Kita duduk dalam hospital bukan sekadar kalau tuan-tuan pergi ziarah ahli keluarga, pergi ziarah kawan-kawan dekat hospital, bukan sekadar bawa buah-buahan tempatan, tapi dalam masa yang sama cuba tanya, solat macam mana? Ni dah duduk lama ni. Sebab kita akan jumpa nanti beberapa kes yang basic, yang asas, tapi sebab tidak ada ilmu, dia menganggap seolah-olah, selalu saya ulang sejak daripada duduk di Akad Islam, saya kata, menganggap hospital sebagai zon bebas ibadah. Minta maaf sebut, kadang-kadang
Ada pesakit-pesakit yang menganggap bila dah masuk saja ke hospital, bila kita tanya haji semayang macam mana, tuan semayang macam mana, pakcik semayang macam mana, dia angkat je sebab dia pakai drip. Ustaz, takkan Allah tak faham lesen kita ni? Tuan-tuan, ni penafsiran yang salah. Ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu, saya pergi jumpa pesakit, tanya makcik solat macam mana. Ustaz, nak solat macam mana? Khadijah dekat rumah. Boleh faham? Telekungnya tertinggal dekat rumah. Tapi apakah telekung itu dikategorikan sebagai syarat sah solat? Apakah telekung itu dikirakan sebagai satu benda rukun dalam solat? Ada berapa rukun solat ibu-ibu sekalian? Ni tak boleh lah bila ramai-ramai ni. Kalau tidak saya berjalan ni, tuan-tuan, untuk nak bertanya sebagainya. Baik, jom kita tengok bersama. Sebab ada lebih kurang 530 slide untuk kita telusuri. Sebelum 9 suku kita berhenti, insya-Allah. Alright, dah makan lah kan? Boleh? Berikan fokus yang jelas. Ada beberapa perkara penting ni, cuba kita tengok bersama. Saya mulakan slide ni dengan rukhsah dan darurah, yang saya tak nak pergi panjang, nanti kita tak dapat cover yang lain. Rukhsah dan darurah ni perkara-perkara asas, perkara-perkara basic. Tak berjalan pula. Tak berjalan. Depan besar, yang besar. Okey, alright. Gimmick. Alright. Saya mulakan ini dulu. Bila kita berbicara tentang ibadah, dia ada azimah, ada rusah. Ini perkara basic, perkara asas ni. Saya pergi laju-laju sikit untuk intro ni. Perkara ibadah ada azimah, ada rusah. Azimah ni hukum asal, hukum kaedah asal. Bila kita solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, itu basic asal. Maka dalam melaksanakan ibadah, kalau ada keperluan-keperluan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan ibadah asal tadi ni ada halangan, maka adanya rukhsah. Boleh? Boleh jelas? Ni saya pergi secara biasa je ni, basic skincare je ni. Alright? Ada azimah, ada rukhsah. Azimah ni perkara-perkara asas dalam solat, dalam ibadah kita. Rukhsah ni keringanan. Baik. Bila kita berbicara tentang rukhsah, adanya darurah. Darurah pun perkara-perkara yang berlaku kemudaratan dalam diri yang ditentukan oleh syarak. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan, darurah ini ditentukan oleh syarak, bukan ditentukan oleh manusia. Ada perkara-perkara yang darurat berlaku dalam kehidupan. Contoh-contoh darurah ni kita tengoklah bila Syekh Wahbah Zuhaili memberikan tafsiran tentang darurah ini. Apa ni contoh-contoh darurah? Musafir, pembedahan waktu yang panjang bagi doktor-doktor dan nurse, siapa-siapa yang terlibat, banjir besar, pesakit, terlampau sejuk. Ini antara contoh-contoh darurah yang digariskan oleh syarak. Bukan kita buat-buat, tiba-tiba bangun subuh pagi ni musim-musim hujan, kita kata sejuk, ni ikut yang ustaz sebut ni, sejuk sangat ni kan, jadi kita kata ni tak boleh, ni kena tayamum. Bukan, ini bukan tafsiran diri sendiri, tafsiran oleh tafsiran syarak kan, tafsiran syarak. Maka kalau kita bermusafir, ada kaedah-kaedahnya. Ini paling mudah lah tuan-tuan saya sebut ni. Bila kita bermusafir, adanya jamak qasar khas bagi orang yang bermusafir. Jadi itu rukhsah, kemudahan. Okey, rukhsah ni apa? Kemudahan. Allah ringankan. Siapa ringankan? Allah ringankan kita. Jadi tak timbul persoalan, susahlah ustaz nak semayang, susahlah ustaz kami ni musafir, susahlah ustaz kami ni pesakit, kami ni ada drip, ada branula, ada balutan. Ni takkan Allah tak faham? Ada rukhsah, melainkan kalau tidak ada ilmu maka kita susah untuk melakukan beberapa perbuatan. Baik. Bila ada rukhsah ni dalil-dalil berkaitan. Ni pun saya tak nak sebut. Tuan-tuan boleh telusuri bersama ayat-ayat yang Allah Taala berikan kepada kita tentang dalil-dalil rukhsah, dalil-dalil yang berkaitan tentang Allah ringankan urusan-urusan agama kita, bukan untuk diringan-ringankan, tetapi memang ada dalil-dalil yang tertentu daripada Quran, sunnah, kaedah fiqh dan sebagainya yang menunjukkan kepada kita ada hukum-hukum darurah. Boleh jelas Ada soalan tak tentang darurah? Boleh jelas kepada apa yang darurah? Darurah tu perkara-perkara yang menghalang kita untuk melakukan ibadah. Sebagaimana contoh tadilah, bila berlaku banjir ada kaedahnya, bila sakit ada kaedahnya, bila musafir ada kaedahnya. Banyak lagi contoh-contoh darurah. Baik, kita nak pergi lebih pengkhususan. Dalam wudu ada kaedahnya. Ni khas untuk pesakit.
khas untuk pesakit. Kalau tak sakit tak ada masalah tuan-tuan, khas untuk pesakit. Bagi yang tak sakit kita jelas, wuduk ni ada berapa rukun tuan-tuan? Berapakah rukun wuduk? Siapa boleh jawab nanti boleh claim hadiah dekat mana-mana kaunter. Oh, saya pakai sebut tuan-tuan. Ada berapa rukun wuduk? 6. Hasil Google mengatakan 6. Okey, tak apa, tak ada masalah. 6 rukun wuduk. Maksudnya apa? Sebab ada beza kan. Saya ingat minggu lepas saya bagi kuliah dekat satu badan beruniform, saya sebut benda yang sama tentang rukun wuduk. Masih lagi blur rukun wuduk. Rukun wuduk tu apa? Apa beza rukun wuduk dengan sunat wuduk? Kalau kita sebut 6 tadi ni, sebutkan yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Alright, 6 tertib. Baik, 6 rukun wuduk ni letakkan dalam kepala. Apa pun yang berlaku, ini perlu dilakukan. Okey, dimulakan dengan niat, muka, tangan sampai ke siku, sebahagian daripada kepala, kaki dan tertib. Okey, boleh jelas? Sebab bila kita confuse tentang perkara ni, akhirnya kita campur aduk, dan bila bagi pesakit lebih khawatir lagi. Dia menganggap perkara-perkara yang dilakukan selama ni adalah wajib. Sebagai contoh, kalau dah puluhan tahun, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, kadang-kadang puluhan tahun kita dah berwuduk dengan kaedah biasa, tak ada masalah tuan, menambahkan pahala lagi kalau kita buat benda-benda yang sunat. Tapi khusus untuk orang sakit, dia ada kemudahan dia kan. Sebab kalau dah duduk atas katil, kita dah terikat dengan wire itu dan wire ini. Saya pakai istilah kampung lah tuan-tuan, senang mudah kita faham. Wire itu dan wire ini, kita dah tak boleh bergerak. Nurse pun nasihatkan kita, tak boleh pakcik tak boleh pergi. Makcik duduk, makcik tak boleh, makcik berdiri nanti makcik pening. Maka tak boleh nak pergi ke tandas untuk berwuduk dan sebagainya. Kita ada botol spray. Dekat hospital Al-Islam pun ada botol spray. Dekat hospital-hospital kerajaan sekarang pun alhamdulillah disediakan botol spray untuk berwuduk. Kadang-kadang ada family yang bawa botol spray untuk berwuduk sebab ada kesedaran tadi ni. Pun ada kaedah bila kita nak berwuduk menggunakan botol spray. Dengan meletakkan 6 perkara ini, cukup sekadar 6 perkara ini dah memadai untuk solat. Tapi kalau yang diletakkan dalam kepala kita, ustaz, kalau nak berkumur macam mana? Saya duduk atas katil ni. Berkumur tu apa? Sunat ke, rukun ke, wajib ke? Sunat. Tapi adik-adik sekalian, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, ada manusia yang meletakkan dalam kepalanya masih lagi berkumur itu wajib dalam wuduk. Jadi dia ada spray, nak buang kat mana ni kan? Sedangkan dia duduk atas katil. Tuan-tuan, kita mungkin tengok dekat YouTube, ada rumah sakit di Indonesia yang memang menyediakan tray untuk siapa-siapa yang nak berwuduk, kemudian dia siapkan tray itulah untuk dia berkumur, buang, tak ada masalah tuan. Kalau rajin silakan, kita tak menafikan perkara tersebut. Tapi atas dasar terdesak ataupun atas dasar kita duduk dekat hospital, kita nak jaga kebersihan kan, kehaijinan nampak macam jin pula. Kebersihan kan, tahap kebersihan hospital kena bersih. Jangan jadikan sumber fitnah. Kita nak buat ibadah, jangan jadi sumber fitnah kepada orang bukan Islam yang berada di kanan dan di kiri, doktor bukan Islam yang datang ziarah kita. Kan kadang-kadang kita berwuduk sampai basah satu badan, basah katil-katil, orang bukan Islam tengok, oh ini macam ke orang Islam berwuduk? Kan tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok ni, tuan-tuan yang lelaki yang hari Jumaat ambil air semayang, kadang-kadang kita tengok orang ambil air semayang tak dapat beza, ni ambil air semayang ke basuh kereta ni kan, lencun, basah, menikmati air. Sebab apa? Dia tengok dekat TV bagaimana orang ambil air semayang, campak air ke muka kan. Tuan-tuan, ini bukan kaedahnya, masih lagi tetap membazir dia. Maka bab wuduk 6 tadi pelihara dengan betul-betul. Dimulakan dengan niat. Siapa yang niat, bagi orang yang nak berwuduk tu niat. Muka pun ada bahagian-bahagiannya, selagi mana tidak ada balutan pada muka. Tangan sampai ke siku, kita jelas tangan sampai ke siku, sebahagian daripada kepala. Kenapa saya sebut ni? Sebab ada pesakit yang saya jumpa, ustaz, rambut saya dah botak, saya kanser, saya kemo, dah tak ada apa-apa dah. Jadi boleh tak saya langkah terus sampai ke kaki? Sebab dia tidak memahami. Bukan rambut, kepala. Kita dengar mungkin macam, ada ke ustaz? Ada. Sebab ada manusia yang menganggap selama ni dia basuh tu adalah rambut, bukan sebahagian daripada kepala. Jadi kena ingat, dalam rukun wuduk Allah sebutkan kepada kita dalam surah Maidah, sebahagian daripada kepala, kemudian kaki pun ada hadnya sampai ke buku lali. Jadi ini panduan-panduan dalam berwuduk. Kita nak memahami bahawa ada 6 perkara wuduk, yang lain itu adalah sunat,
Boleh tak amalkan? Silakan. Kalau berkemampuan silakan. Dan kita memang galakkan buatkan yang wuduk 3 kali, 3 kali juga sunat dan 3 kali dan sebagainya. Tapi bila bagi pesakit, dia ada kelonggaran ataupun kemudahan yang boleh kita gunakan. So ni dalil-dalil bagi berwuduk. Halangan dalam berwuduk ni bagi pesakit saya sebut tadi. Bagi pesakit paling mudah, paling kurang kita kata dipakaikan drip, dipakaikan branula. Konsep yang paling mudah, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, konsep yang paling mudah bila ada sahaja balutan. Dalam fiqh dibahaskan ada pelbagai pendapat para ulama fiqh. Dengan kita tidak menafikan, bagi pendapat Imam Syafi'i menyebutkan kepada kita penggabungan wuduk dan tayamum. Silakan. Kan menggabungkan wuduk, maksudnya apa? Kalau branula kita dipakaikan drip, bila basuh muka, tangan kita berbalut, tangan kita ada drip, tangan kita dibalut dan sebagainya, maka kita kata dibasuh muka, kemudian tayamum dulu, kemudian sambung balik untuk wuduk. Ada tak kaedah ni? Ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi tidak juga menafikan ada pendapat lain yang lebih menepati rukhsah, yang boleh menepati rukhsah. Tuan-tuan boleh rujuk dengan Jakim dan sebagainya. Dalam buku keluaran terbaru Jakim pun menyebut perkara yang sama. Kita ambil yang lebih menepati sistem rukhsah dengan kita tidak menggabungkan wuduk dan tayamum tadi ni. Hanya berwuduk semata-mata, wuduk seperti biasa, sapukan air di atas plaster selagi tidak memudaratkan. Selagi tidak memudaratkan. Maksudnya apa? Kalaulah dengan basuhan tersebut menyebabkan mudarat, menyebabkan plaster yang dipakai, drip yang dipakai, branula yang dipakai itu boleh mendatangkan infection dan sebagainya, maka minimumkan pada basuhan tersebut. Dia bukan untuk dibasahkan, tidak. Boleh jelas? Kemudian sambung sebagaimana biasa pada anggota-anggota yang lain. Ini perbahasan yang panjang, tuan-tuan. Cuma saya lajukan ni supaya kita nak mudah faham. Saya ambil konsep asas je. Kalau untuk pendetailan nanti ibu-ibu ayah boleh pergi ke kaunter akademi. Kaunter akademi. Ada kaunter akademi. Dapatkan nasihat daripada pakar-pakar dekat sana tu bagaimana kaedah yang lebih detail. Okey, ini saya bagi ni kaedah umum saja. So kalau ada balutan, pada kepala, ada balutan pada mata, ni gambar lama, tuan-tuan. Orang yang balut mata pun ada kat kaunter tu. Balut mata dan sebagainya, tuan-tuan. Manusia yang diuji sebegini, kita kata basuhkan pada kawasan yang terdedah, kawasan yang berbalut diakhirkan. iPad saya kata basuh pada kawasan terdedah, last sekali pada basuhan-basuhan yang berbalut. Dressing pada tangan pun sama, dibasuh pada kawasan-kawasan yang terdedah. Dengar teori macam mudah, tuan-tuan, minta maaf sebut. Dengar teori macam mudah, tapi cuba kita sebagai seorang anak, kawan, ahli keluarga, cuba kita bantu orang yang di ward. Mungkin ibu ayah kita, mungkin sahabat handai kita, ahli keluarga kita yang berada di ward, yang diuji dengan pelbagai ujian-ujian seperti ini, cuba kita bantu. Kadang-kadang agak menyukarkan, sakit dan sebagainya. Kita nak ratakan air seminimum mungkin supaya tak timbul infection dan sebagainya. Boleh jelas tak? Speed laju ni. Mesti ada masa lagi kan? Ada ke? Okey. Alright. Maka kalau berbalut, kawasan terdedah tu kita basuh, kawasan yang berbalut itu kita sapukan air, kita raikan air sebegitu, elakkan infection apa semua, dan menggunakan 6 rukun wuduk yang kita sebutkan tadi. Alright. Okey, ni saya sebut burn, pesakit-pesakit yang burn. Tuan-tuan perempuan ni pun kita kata ada. Baru ni saya jumpa dengan pesakit berumur 15 tahun. Dia bukan main lah, dia nak masak sesuatu, bila maknya minta tolong panaskan, buat dapur buka pum, meletup, hampir keseluruhan badan terbakar. Keseluruhan depan badan terbakar, belakang okey. Jadi kita bila dah burn begini, duduk dalam cradle kat hospital, tuan-tuan. Duduk dalam macam keranda tu, yang dinasihatkan oleh doktor tak boleh kena air, tak boleh kena debu tayamum dan sebagainya. Tapi dia masih waras, masih lagi boleh bercakap, masih lagi boleh kita kata boleh berfikir dengan baik, pun kita nasihatkan benda yang sama. Adik, kalau masuk waktu solat ya, benda yang sama, tuan-tuan. Selagi mana dia waras, walaupun dia sedih tak, dia sedih, mana ada seronok, tuan-tuan. Terbakar, alhamdulillah kan. Tak ada, terbakar. Dia dah macam tu sedih tak? Sedih kan, hidung dah tak apa hidung, mata tak ada apa mata. Saya kata, adik jangan sedih sangat, lepas ni kalau dah okey sikit, buat pembedahan plastik. Waktu ni lah muka nak tukar kan. Jadi saya kata jangan ambil serius, tuan-tuan. Nampak muka macam mencatat je. Tak. Maksudnya apa? Boleh kita buat sesuatu untuk menimbulkan kegembiraan bagi pesakit ini. Dan saya pesan, adik,
solat untuk kekuatan dalaman. Waktu-waktu sedih macam ni, kadang-kadang diuji dengan pelbagai kan, kawan-kawan dekat sekolah seronok main, adik duduk terkangkang macam tu, nak buat apa tak boleh dah. Adik solat untuk kekuatan dalaman kan. Walaupun ayat-ayat sebegini mungkin tak dapat masuk dalam kepala lah tuan-tuan. Kita dah sebutlah apa pun tuan-tuan kepada orang sakit ni, tapi inilah kita kata kekuatan ni. Pesakit burn macam ni, tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, pesakit dah burn macam ni, ustaz kata tadi wuduk jangan tinggalkan kan, jangan terlampau warak. Bila doktor kata tak boleh kena air, tak boleh kena debu tayamum, kita pun sibuk cari botol spray, kita pergi spray tangan nak malas-malas sangat wuduk, menjerit-jerit pesakit. Tak apa, menjerit itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak warak sangat. Bila doktor dah advise, doktor dah nasihat jangan kena air, tak boleh kena air tuan, maka dia ada kelonggaran solat tanpa wuduk, tanpa tayamum. Tuan, menarik tak? Tapi jangan minta pula, minta laku terbakar malam ni, nak juga try, jangan. Nabi nak sebut pesakit sebegini ada kelonggaran, ada rukhsah, dia boleh solat tanpa wuduk, tanpa tayamum, tanpa menghadap kiblat. Subhanallah, indah tuan-tuan. Ini agama kita indah, sebab selagi mana kita diuji ada kewarasan buat mengadu pada Allah. Dan waktu normal ni boleh kita fikirkan, tapi bila sakit nanti cuba kaitkan balik. Sebab saya sebut ni, kalau kita benda ni kita hujankan, kita curahkan kepada orang sakit, susah nak faham. Tapi bila kita faham konsep ni pada waktu-waktu sihat, mudah-mudahan bila sakit nanti kita teringat balik, Allah nak bagi hadiah yang terindah sebenarnya. Okey? So bila burn macam ni tak boleh kena wuduk, tak boleh kena tayamum, ada kaedah solat tanpa wuduk dan tanpa tayamum. Kemudian kita pergi tuan-tuan. Alright, colostomy bag, pesakit-pesakit yang ada colostomy bag, yang ada urine bag, ini pesakit-pesakit yang kadang-kadang kenapa tak solat ni, ada ni alat-alat special ni, pun kita kata masih lagi kena menunaikan solat. Solat seperti biasa. Kita kata selagi mana urine bag, colostomy bag ni tidak ada najis-najis yang berkeliaran dekat luarnya tu, maka solatlah. Bersihkan, bersihkan luar-luar tu tuan-tuan, kemudian solat seperti mana biasa. Dan pesakit-pesakit sebegini solat setelah masuk waktu. Maksudnya bukan solat setelah masuk, memang solat setelah masuk waktu. Berwuduk setelah masuk waktu. Berwuduk setelah masuk waktu. Baik. Saya lajukan lagi. Ini masalah-masalah yang biasa dihadapi dekat hospital. Bahkan banyak lagi tuan-tuan. Urinary incontinence ni, kencing tak lawas, kencing tak tus kan, bahasa-bahasa ni bleeding, angin tak dapat dikawal, kita panggil apa? Flatulent incontinence, kan, kentut yang tak dapat dikawal, long procedure, pampers, anggota cacat. Ini antara dan banyak lagi yang menjadi asbab pesakit-pesakit merasa susah untuk melakukan solat. Tapi selagi mana ada kewarasan, ada kaedahnya. Saya sebut tadi, kencing tak terkawal, kencing tak lawas, bleeding, flatulent tadi semua, selagi mana waras, setelah masuk waktu maka berwuduk. Kaedah dia dalam fiqh, dalam fiqh sebut, kalau contoh kencing tak lawas, kencing tak lawas, bleeding dan sebagainya, bila dah masuk waktu solat, bersihkan kawasan-kawasan najis, bersihkan kawasan-kawasan tempat keluar najis. Dalam kitab fiqh sebut ikat, tutup, tahan daripada najis keluar tersebut, kemudian bersuci, ambil wuduk, kemudian terus saja melaksanakan solat dengan segera. Boleh faham? Kalau kita ada bleeding dan sebagainya ni, saya sebut pada ibu-ibu, ibu-ibu yang kadang-kadang kita masuk ke dalam nak bersalin. Selagi mana nak bersalin, selagi mana belum keluar anak tu, maka ada tuntutan untuk dia mendirikan solat. Okey ibu-ibu, kadang-kadang bila dah pakai baju pink tu, boleh faham pakai baju pink kan, bila dah masuk hospital kerajaan ni kadang dia pakai baju pink tu, kadang kenapa tak solat? Ni baju ni macam mana nak solat? Kadang-kadang dia tak sakit apa-apa pun lagi kan, selagi masih sakit-sakit biasa. Saya tak nafikan ni ibu-ibu, kalau dah sakit yang sangat-sangat tu nak buat macam mana kan, sampai dia tengok muka suami pun dia tendang kan, sakit yang sangat-sangat lah. Suami-suami tahulah ada pengalaman begitu kan. Tapi bila dah sakit terlampau-lampau, maka adalah kita kata untuk ganti. Tapi bila sakit elok, time elok tu, jamakkan solat. Bagi ibu-ibu yang duduk dalam labor room, yang duduk yang menanti untuk melahirkan anak, selagi mana ada kemampuan, bila dah tahan sikit-sikit, bila dengar azan tu, minta tolong suami, minta dekat nurse, tolong jap, tolong bantu untuk wuduk jap, air yang mengalir dan sebagainya tu dimaafkan, semayang dulu.
Kan, supaya apa? Kita tak menganggap remeh perkara seperti ini, sebab kita nak lahirkan zuriat ni waktu yang cukup genting, yang tidak beralasan. Takkan nak keluar bila tak, kalau apa-apa jadi, tuan-tuan. Kalau apa-apa jadi, selalu saya tanya kepada pesakit-pesakit yang beralasan, Ustaz, saya bukan tak nak semayang, dah sihat nanti qada. Ustaz, relax dulu, keluar nanti saya qada lah. Seminggu pun tak ada masalah. Saya memang dengan masjid memang gini. Kan, memang kalau orang kata nak cari saya kat mana, masjid lah, tak, toilet pun kadang tak masuk. Kan nak sebut. Tapi bila kita kata manusia yang selalu sebut sebegini, kita boleh bisikkan pada dia, sebab seolah-olah dia confirm untuk sihat, sedangkan nikmat kesihatan tersebut sangat mahal. Dan kita sebut kita tak nak jumpa Tuhan dengan keadaan beralasan. Okey, kita tak nak jumpa Tuhan dengan keadaan beralasan. Solatlah walaupun dalam keadaan yang sakit. Ni biasa dalam ni Pampers. Ramai kan pesakit-pesakit yang diuji dengan Pampers dekat hospital, tuan-tuan. Hampir ramai pesakit-pesakit yang dipakaikan Pampers. Pun kita sebut benda yang sama kepada anak-anak yang menjaga. Tolong tengok ibu-ibu kita, walaupun wet tissue itu tidak suci lagi menyucikan, kalau ada ahli keluarga yang boleh, silakan ahli keluarga bantu. Tapi kalau kita duduk dekat ward yang tak ada orang nak tolong kita, maka jangan jadikan ini halangan. Kalau kita boleh susun, atur jadual tu penukaran Pampers kita, subuh tukar sekali, zuhur tukarkan, dan kita buat jamak dengan asar. Nanti dekat ujung yang ketiga, sebab apa? Sebab ada orang tak tukar Pampers mungkin sebab faktor-faktor keuangan. Pampers mahal, Pampers dewasa mahal dan sebagainya. Ada orang sebab tak tukar sebab kekangan manpower, ahli keluarga tak membantu dan sebagainya. Tolong hari ini saya sebut ni kepada kita yang alert dengan ibadah ahli keluarga kita, tolong cakna tentang perkara ini. Pesan-pesankan kepada ahli keluarga kita yang mungkin sedang terbaring, terlantar dan sebagainya, bila dipakaikan Pampers, masih lagi ada kewajipan solat, kita bantu untuk bersihkan. Kalau boleh susun tadi ni, boleh buat jamak, tak ada masalah pun. Jamak himpun, bukan qasar. Sekali lagi saya sebut, jamak bagi pesakit memang ada dalilnya. Orang yang sakit hingga mendatangkan kesukaran, bukan sakit biasa-biasa, Ustaz, duduk lama dengar ceramah Ustaz sakit pinggang sekejap lagi nak sembahyang zuhur saya buat jamak, tuan-tuan, itu bukan, itu mengada kan. Jamak yang bila kita kata sakit-sakit yang terlantar, nak kena berwuduk lagi, penat, tak ada kan, jadi dibolehkan untuk jamak. Jamak bukan qasar. Kalau nak qasar juga, tuan-tuan, ambil kenderaan, ambil ambulans, pergi ke JB kan, dia jadi hukum musafir, dia boleh buat qasar. Okey, so ni anggota Pampers, anggota cacat, pembedahan waktu panjang, doktor-doktor ataupun nurse-nurse, ataupun nanti suatu adik-adik nak jadi nurse nanti ni, kalaulah melakukan pembedahan waktu yang panjang, kita duduk dalam labor room, kita duduk dalam operation theatre yang sebagainya, masa yang lama, kita boleh susun waktu, tolong susun waktu supaya tak mengabaikan dan tidak beralasan dengan sebab kita buat prosedur tersebut mengabaikan solat. Kalau kita masuk Dewan Bedah pukul 2, nanti nak kena tunggu pembedahan mengambil masa yang panjang, mungkin sampai ke maghrib dan sebagainya, buat jamak siap-siap. Nasihatkan kepada pesakit, Haji buat solat jamak siap-siap zuhur dengan asar ni, sebab operation start pukul 2, tak tentu lagi habis pukul berapa. Kalau habis pukul 4 pun kadang-kadang mamai kesan ubat dan sebagainya, nanti pening-pening, Haji buat jamak siap-siap. Kita pun yang mengamalkan sebagai petugas perubatan, kita nurse, kita doktor, kita attendant dan sebagainya, masuk labor room, masuk operation theatre pukul 2, takut lama ambil masa sampai maghrib dan sebagainya, kita buat jamak siap-siap. Tetapi ditakdirkan Tuhan, kalaulah operation tersebut habis awal, pun ada kita kata rukhsah untuk tidak lagi mengulang solat, tapi ulang solat itu lebih baik. Okey, saya lajukan lagi, tuan-tuan, sebab ni dah bagi suci daripada hadas besar. Hadas kecil tak ada masalah. Ni ibu-ibu sekalian, saya handle ramai kes-kes yang accident. Bila accident jalan raya, kemalangan jalan raya, masuk ward, bila masuk ward kita tanya solat tak mandi wajib lagi, macam mana nak buat kan. Dia accident ketika tengah uzur syar'i, kemudian masuk ke hospital, dalam proses untuk pemulihan tersebut meninggalkan solat sedangkan dah suci. Ada kaedah-kaedahnya. Maksudnya apa? Selagi boleh mandi. Bila dah terlantar macam tu, kalau boleh spray sebahagian daripada badan, silakan meratakan air pada kawasan-kawasan terdedah. Tapi kalau tak boleh, memang duduk macam ni, ada orang yang kanser CA breast dan sebagainya, tak boleh nak buat apa-apa, kita kata boleh bertayamum untuk mengharuskan dia solat dan sebagainya, boleh menggantikan. Tayamum boleh mengangkat hadas besar bagi pesakit-pesakit. Detail dia nanti tuan-tuan pergi ke
bus akademi untuk dapatkan penelitian. Tapi nak sebut yang berhadas besar pun ada kaedah yang Islam gariskan kepada kita untuk kita ni. Akhir sekali tuan-tuan. Ni tayamum. Tayamum ada berapa rukun? Ada 4 rukun. Okey? Niat, muka, sebahagian daripada tangan, tertib. Tayamum tak memerlukan untuk kita ratakan macam wuduk dan sebagainya. So 4 rukun tayamum. Tayamum ni pun khas. Mungkin tuan-tuan tak pernah ataupun ni kalau ada pesakit-pesakit dekat ward, dalam kitab fiqh taharah Yusuf Qardawi pun sebut benda yang sama. Seandainya kita diuji dengan perkara-perkara yang menyukarkan, boleh ambil tayamum sebagai pengganti. Tapi alhamdulillah kita dekat Malaysia ni masih lagi ada air dan sebagainya. Dekat hospital-hospital pun disediakan debu-debu tayamum tu, boleh kita praktikkan bagi pesakit-pesakit. Last sekali tuan-tuan saya nak sebut, boleh 2 minit lagi? 2 minit terakhir. Ni syarat sah solat duduk. Okey, tak mampu untuk solat duduk, solat baring, solat mengiring. Yang penting apa? Solat. Tak mampu untuk berdiri, maka solat duduk. Solat duduk bagi pesakit ni tuan-tuan, kalau kita mampu untuk adjust kiblat. Adjust kiblat ni maksudnya apa? Kita tengok mampu duduk dengan keadaan kita tengok kiblat, silakan. Tapi kalau duduk dekat katil kita, kiblat ke belakang, maka solatlah walaupun kiblat itu ke belakang. Okey, kalau kita tak mampu pusing dengan dah berselirat wire dan kaki tergantung dan sebagainya, kalau kiblat ke belakang tak perlu kita warak sangat panggil nurse, tolong pusing katil jap, saya nak semayang. Kan nurse pun warak sangat, nurse pun pusing katil. Kan satu hospital dia pusing menghadap kiblat, tak perlu. Kan boleh solat dengan keadaan walaupun kiblat itu menghadap ke belakang, solatlah. Tapi alhamdulillah saya ingat di hospital-hospital sekarang pun dah ada kiblat-kiblat masing-masing. Kalau tak ada, boleh tanya pada nurse untuk pasang kiblat-kiblat. Ni keperluan antara fasiliti hospital Masjid Ibadah adalah kita memberikan kemudahan kiblat dan sebagainya. Okey, solat jamak saya dah sebut tadi ni bagi pesakit-pesakit ni, antara dalil-dalilnya ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita untuk manusia itu terus melaksanakan solat. Wallahu alam. Tak jalan dah ni. Okey, dia memang penganjur macam tu. Okey, last kali ni tuan-tuan, ini antara rukhsah yang kita bincangkan tadi ni. Dapatkan bantuan wuduk tu bertayamum, tinggalkan solat Jumaat. Kaum lelaki ni pun kita antara rukhsah, boleh tinggalkan solat Jumaat kalau memudaratkan. Seandainya memudaratkan, bukan suka-suka, seandainya memudaratkan, solat jamak, solat tanpa menghadap kiblat, aurat pesakit burn tadi ni, solat tanpa wuduk tayamum, solat dalam keadaan duduk mengiring baring isyarat. Okey, tu antara yang kita kata rukhsah dalam solat. Cukuplah sekadar itu, saya ingat panjang lebar nanti. Tuan-tuan, ada bus dekat luar sana tu, bus akademi Al-Islam. Nak dapatkan detail mungkin tuan-tuan rasa macam pipe bomba ni yang ditekan kepada satu botol kan. Tapi saya harapkan apa yang saya sampaikan inilah kepentingan untuk bila kita diuji dengan sakit, masih lagi jaga solat itu. Sihat itu luar biasa mahalnya, maka peliharalah solat. Sebab bila kita jaga solat, ada kekuatan dalaman untuk kita redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Redha mudah disebut, tapi mujahadah untuk kita melakukannya. Moga Allah bagi kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita balik pada Allah dengan hati yang tenang, hati yang sejahtera. Kita jadi manusia yang solat. Janji dengan diri masing-masing di dalam rumah Allah, di penghujung-penghujung September ni, janji dekat mana pun kita berada, di mana pun kita dicampakkan, solat kena jaga. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf kekhilafan bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sihat semua? Sihat, semua dah makan? Okey, ada tenaga tak untuk nak buat CPR pada pagi ni? Agak-agak ada ya? Okey. Nama saya Dr. Husnia Abdul Razak. Saya merupakan salah seorang pegawai perubatan merangkap BLS instructor lah. Okey. Di Hospital Pakar Al-Islam Kampung Baru. Jadi bersama saya pada pagi ini, saya berterima kasihlah kepada instruktor sukarelawan kami, okey, daripada Hospital HUKM, daripada IHCN, KMI dan Angkatan Pertahanan Awam. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa. Dah lah hari Sabtu kan, patutnya cuti
bangun lambat kan, betul tak? Hari ni je yang you all tak ada sekolah, tak ada kelas, tiba-tiba kenalah pula menghadiri program celik CPR ini. Okey, jadi mudah-mudahan your presence here, okey, sedikit sebanyak akan memberi ilmu. Okay, at least go home dengan ilmu di dada on how to perform high quality CPR. Okay, kenapa kita buat CPR ni? Sikit introduction. Kenapa kita buat CPR program CPR pada hujung bulan 9? Okay, kalau ikutkan World Heart Federation, okay, di Amerika sana lah, mereka telah tetapkan pada tarikh 28 atau 29 September. Setiap tahun hujung bulan September mereka tetapkan satu tarikh, iaitu 28 atau 29 sebagai World Heart Day. Kenapa World Heart Day diwujudkan? Kerana kalau kita ikut sensus, kalau kita ikut sensus ni statistik lah. Statistik World Health Organization, setiap tahun punca kematian rakyat-rakyat di dunia ni adalah disebabkan oleh penyakit jantung. Okay, setiap tahun penyebab pembunuh nombor 1 manusia adalah masalah jantung. Jadi kerana itu World Heart Federation ni ditetapkan satu tarikh di mana seluruh warga di dunia lah, okay, untuk create awareness untuk masalah jantung ni. Okay, jadi sesiapa yang berisiko, contohnya mak ayah dia ada masalah kencing manis, ada masalah jantung, jadi anda pun kena berhati-hatilah. Berhati-hati tu maksudnya segeralah buat medical check up ke, okay, ataupun kepada tuan-tuan, puan-puan yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, sesiapa yang merokok tu, okay, silalah buat pemeriksaan kesihatan. Okay, dia faham Sebab tu kita buat CPR ni, kerana masalah jantung merupakan nombor 1. It's called a silent killer. Tiba-tiba je jantung boleh berhenti, collapse depan orang ramai. Nanti we have to know what to do. That's the importance of knowing knowing CPR. Okay, tengok di Malaysia pun sama. Tahun 2021 punca kematian utama adalah jantung. Okay, ischemic heart disease. Tahun 2022 nombor 1 pun masalah jantung juga. Tahun lepas masalah nombor 1 16.1%. Okay, pesakit-pesakit yang meninggal adalah disebabkan oleh masalah jantung. Okay, so what can we do sekiranya kita berdepan dengan masalah dengan masalah jantung ni? Okay, sebelum kita pergi kepada apa yang kita perlu buat, ada 2 condition yang kita kena faham. Okay, iaitu kondisi apa tu? Kondisi pertama adalah jantung terhenti dan serangan jantung, atau kita panggil heart attack. Serangan jantung ni jantung terhenti tu maksudnya apa? Okay, jantung terhenti ni biasanya dia menyebabkan seseorang tu pingsan dengan tiba-tiba, kolaps tiba-tiba, tidak sedarkan diri secara tiba-tiba. Okay, ia disebabkan oleh jantung, irama jantung tu tak sekata. Contohnya dia ada masalah jantung dia bergetar. Kan jantung kita berdegup, duk-duk, duk-duk, betul? Setengah pesakit apabila masalah elektrik, pengaliran elektrik dalam jantung dia tu tak betul, jantung tu akan bergetar je dia. Jadi pengaliran oksigen ke dalam badan tu berkurang dan in the end menyebabkan jantung tu berhenti. Okey, apa penyebab dia? Mungkin orang tu ada masalah struktur jantung tu ke, ataupun renjatan elektrik. The electrician dia tengah baiki wiring dekat rumah, tiba-tiba kena renjatan elektrik, dan electric shock dapat menyebabkan jantung seseorang tu berhenti. Okey. Masalah kedua pula iaitu serangan jantung yang kita lebih kenal sebagai heart attack, sakit jantung. Itu heart attack,
Itu lebih disebabkan oleh masalah penyumbatan saluran darah di dalam badan. So bila ada saluran darah yang tersumbat, sama jugalah oksigen darah yang flow ke badan berkurang, menyebabkan jantung tu berhenti. Okey, dan biasanya heart attack ni ada tanda-tanda awal. Biasanya orang akan komplain sakit dada lah, berpeluh, susah bernafas, berbanding dengan jantung yang berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba ni dia tak ada warning sign, kan? Contohnya macam kita pernah dengar kes pelakon meninggal dalam tidur, kan? Dia tak ada warning sign pun, dia tak ada tanda-tanda awal. Tiba-tiba je Allah tarik nyawa dia. Okey? So the least we can do untuk membantu pesakit yang tiba-tiba tak sedarkan diri, paling basic 3 benda. Okey, untuk orang awam yang katakan ya Allah tak tahu nak buat apa ni, tak pernah ikut kursus CPR, tak pernah join program basic life support, there are 3 things sahaja yang kita semua perlu tahu. First kali nak buat apa? Agak-agak apa dia? First kali kita nampak ada somebody tak sedarkan diri dekat depan kita ni. Contohnya kan, budak sekolah kan, cikgu tak sedar ni depan diri, depan kita kan. Apa yang kita perlu buat? Apa dia? Mestilah kita call for help, betul? Kita jerit, call untuk bantuan, tolong. Ada orang tolong call 999, dapatkan AED. Jangan call 911 tau. 911 tu dah betul dah, tapi orang kat Amerika nanti akan angkat telefon. Dah kena tunggu berapa hari untuk dia sampai untuk bagi rawatan. Okay, so jadi nombor telefon, ingat adik-adik sekalian, nombor telefon emergency kita adalah 999. Dan saya yakin semua di sini ada handphone. Kalau tiada orang di sekitar kita, keluarkan handphone anda dari 999. Okay? Jangan jadikan situasi itu sebagai situasi viral. Tak tahu nak buat apa, kita selfie lah dulu dengan masa ni. Kita jadikanlah konten dulu, kan? Dapat followers ramai. Tak boleh macam tu. Okay? First thing kita kena buat adalah call for help, call 999. Okay. Dah call 999 ni, dah call for help, dah jerit. Nak buat apa lepas tu? Nak buat apa lepas tu? Dah telefon dah. Lepas tu nak buat apa? Kita buat larikan diri. Betul? Kita pun lah, okay dah call dah bantuan ni. So, dah lah lepas tangan, saya tak tahu nak buat apa ni. Kita pun beredar daripada tempat kejadian. Betul tak? Adik-adik, betul tak? Tak betul kan? So, nak buat apa? Tunggu, kita duduk je lah kat situ, tunggu ambulans datang. Kita temankan dia. Betul tak? Kan? Salah kan? Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita perlu lakukan chest compression atau penekanan dada. Okey, itu je basic. Dah call 999, sementara tunggu ambulans datang, kita mulakan penekanan dada. Okey, cara penekanan dada nanti kita akan ajar di luar. Okey, itu je. Start tekanan dada. Sebab tu kita sangat galakkan supaya semua orang, semua rakyat di Malaysia ni, tak kira umur, tak kira bangsa, untuk tahu macam mana nak buat penekanan dada ni, untuk nak buat CPR. Sebab buat CPR ni letih tau. Siapa yang pernah buat penekanan dada ni, especially pada a real life person, it is very tiring. Jadi untuk memberi harapan, untuk bagi chances yang lebih tinggi kepada mangsa, sebaiknya sebelum kita letih, ada orang lain yang boleh tolong kita untuk memberikan penekanan dada ni. Jadi kita boleh gile-gile. Kita dah penat, boleh panggil kawan untuk buat. Macam tu. So bukanlah kita seorang sahaja yang berusaha separuh mati nak bagi penekanan dada tersebut. Okey, boleh faham Basic. 3 benda sahaja. Apa tadi? Nombor 1 apa? Call for help. Okey, bagus. Nombor 2, call for help tu nak call siapa? Call 999, bagus. Nombor 2, chest compression. Okey, early chest compression. Penekanan dada awal. Okey, dan secepatnya. Nombor 3, biasanya kita akan ada seseorang datang untuk membawa AED.
Okey, apakah itu AED? Automated External Defibrillator. Siapa-siapa yang rajin tengok cerita-cerita medik kan ada doktor kata I clear, you clear, everybody clear tu kan. Kan ada alat yang dia pegang untuk bagi shock tu. Itu adalah kita panggil defibrillator lah. So untuk orang awam kita ada what it's called an AED. Dia portable punya alat shock tu. Okay, itu pun nanti sebentar lagi kita akan ajar macam mana nak menggunakan and how to operate an AED. Okay, boleh faham ya? Okay, alright, bagus. Okay, so ni yang saya terangkan tadi. Untuk orang awam again, paling basic, tak tahu nak buat apa, 1, 2 step, dan ketiga tu adalah AED. Again, saya ingatkan nombor 1, call for help. Okay, ni slide, ni poster barat, sebab tu dia 911. Okay, di Malaysia 999. Okay, call for help 999. Nombor 2, start early chest compression. Okay, apa bezanya dengan, kan kita tengok ada yang buat penekanan dada sambil memberikan bantuan mouth to mouth, betul? Okay, apa beza dia between hands only, iaitu tekan dada sahaja, dengan CPR trained personnel yang memberi bantuan CPR. So untuk orang awam, kadang-kadang kita ni takut kan, kita risau kita kekurangan skill, kita risau dengan keadaan mangsa tersebut. Contohnya kita tengah shopping dekat luar, tiba-tiba ada warga asing pingsan depan kita. Kita nak tolong tapi kita tahu status dia. Lagi-lagi sekarang ni banyak penyakit berjangkit, tuberkulosis masih banyak kan, kes-kes influenza, demam batuk sesama, kes COVID pun belum 100% resolve lagi. Jadi kalau boleh kita tak nak bagi bantuan mulut ke mulut tu, sebab Indian kita takut kita pun akan kena penyakit tersebut. Jadi what do we do? Kita sarankan kepada orang ramai hanya buat penekanan dada sahaja. Itu pun dah cukup dah. It is recognized worldwide. Kalau anda tidak melakukan mouth to mouth pun dah cukup. Tak ada orang akan salahkan, kau ni tekan dada je tapi tak buat mulut ke mulut. Salah tu. Tak. Okey, orang tu yang salah. Cukup sekadar melakukan penekanan dada. Tak buat mulut ke mulut pun tak apa. Okey. Jadi berbeza dengan yang dah pernah train untuk buat CPR tu, yang dah pernah belajar, yang dah pernah ikut kursus, instruktor sekalian, disebabkan kita dah tahu macam mana nak memberikan bantuan mulut ke mulut, kita ikut the proper way lah, the more sophisticated way lah orang kata. Okay, so itu adalah beza dia lah. Jadi siapa yang nak belajar dengan lebih detail macam mana nak bagi chest compression dan bantuan mulut ke mulut, bolehlah ikut kursus BLS. Okay, boleh call Hospital Islam. Okay, ini secara kasarnya lah DRC ABD Action Plan. Nanti yang ini saya nak pergi into detail lama ni. Nanti di luar kita akan ada instruktor di setiap stesen. Mereka akan explain dengan lebih detail mengenai konsep DRCABD, Dr. CABD ni. Okay? Dan macam mana nak melakukan CPR dengan bagus. Ada 6 kriteria to perform high quality CPR. Kita nak buat penekanan dada ni, so macam mana cara yang betul? Nak tekan berapa dalam? Nak tekan berapa cepat? Betul tak? Kan takkan nak tekan je. Nak tekan kat mana? Kat perut ke? Dekat kepala ke? Kat dada ke? Okey. So nanti yang ini, semua ini akan diterangkan dengan lebih lanjut dengan instruktor-instruktor anda di luar nanti. Nak explain boleh, tapi itulah kita kesuntukkan masa. Okey. Saya diberikan 15 minit je untuk explain dari A sampai Z. Back. Okay. Lagi next. Okay. So this one is roughly CPR untuk infant pun kita akan ada station. So pada hari ini kita akan ada about 3 stations. Okay, di luar sana, di mana setiap station akan ada instruktor masing-masing. Jadi pada hari ini kita akan ajar sesiapa nak belajar tentang CPR untuk adult, boleh pergi ke stesen adult lah, orang dewasa. Sesiapa nak belajar macam mana nak lakukan CPR pada kanak-kanak, kita ada stesen itu juga. Dan kita akan ada stesen untuk
macam mana nak handle pesakit tersedak. Okey, choking. Choking pun kita ada choking pada orang dewasa dan choking untuk kanak-kanak. Tekniknya berbeza. Teknik choking dewasa tak boleh dilakukan untuk baby. Teknik merelief choking tersedak pada baby tak boleh digunakan untuk orang dewasa. Okey, jadi teknik-teknik ini semua kita akan explain sebentar lagi. Okay, choking infant. Okay, so ini adalah AED lah. Okay, so AED as you can see comes in many shapes and sizes. Warna berbeza, bentuk berbeza. Okay, tapi konsep dia semua sama. So apa fungsi tadi AED ni? Automated External Defibrillator. Alat ini berfungsi untuk detect degupan jantung. Okay, ada setengah pesakit tak ada degupan jantung. Ada setengah pesakit dia ada degupan jantung tapi sangat lemah ataupun tak sekata. So alat inilah yang akan prompt kita. Dia akan detect nadi pesakit tu macam mana dan adakah perlu shock atau tidak. Okay, jadi sesiapa yang bekerja ataupun cikgu-cikgu, adik-adik di sekolah, kena tengok balik sekolah anda ada tak alat ni. Okay, sebab alat ini sangat-sangat membantu as a part of patient survival. Okay, so kalau ada dekat sekolah ataupun office masing-masing, kena tahulah letaknya dekat mana. Takkanlah sekadar ada je. Kena tahu dekat mana. Oh, ada doktor, alat ni dekat sekolah, dekat mana tak tahu. Ataupun ada doktor, contohnya kan alat ni. Biasanya alat AED ni di office, di shopping mall, dia akan datang dekat dalam kotak ni. So dalam kotak ni biasanya dia terkunci. So kunci tu nak kena tahu siapa pegang. Contohnya ada kes dekat bahagian komputer. Kawan saya sendiri experience, ada patient collapse dekat depan mata dia. Staff tu datang minta nak tolong kan. Lepas tu dia minta AED ni. Satu kata, oh AED tu ada doktor, tapi kunci dia orang lain pegang. Kan dah sia-sia. So ada alat tapi tak boleh nak guna. Ada alat tapi kunci tak ada. Okay? Untuk staff yang di Masjid Negara ni, saya tak tahulah ada AED ke tak. Kalau ada, kena tahu macam mana nak guna, di mana letaknya dan ada tak kunci tu. Kunci tu siapa yang pegang. Okay? That's the significance of it. Okay, dan kita akan ajarlah macam mana how to use a defibrillator. Simple sahaja, hanya ada 4-5 step sahaja. Kita akan explain sebentar lagi. Okay. And last sekali, insyaAllah lah. Okay, ni penutup slide saya daripada surah Al-Maidah. Okay, and whoever saves the life of one person, it is as if dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Okay, that is why kita harus tahulah, bekalkan ilmu di dada macam mana nak melakukan CPR kepada pesakit. Okay, saya minta maaf ya, saya tak ada sesi Q&A. Sesiapa ada soalan, sesiapa nak tanya dengan lebih detail, boleh tanya waktu sesi praktikal nanti. InsyaAllah kita akan menjawab semua soalan-soalan yang anda ada sekarang ni. Okay, kerana VIP dah sampai dah. Okay, jadi saya tutup majlis saya. Okay, again, terima kasih, jutaan-jutaan terima kasih kepada semua hadirin-hadirat sekalian kerana sudi meluangkan masa join program Celik CPR bersama Ahli Islam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Dr. Husniah. Okey, baiklah, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hasan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, diiringi oleh Yang Berusaha Dr. Ishak Mas'ud, Pengarah Hospital Pakar Al-Islam, masuk ke Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pengurusi majlis
Yang berhormat sahabat saya Senator Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang bahagia Tuan Haji Hairul Ashraf, Tuan Haji Kamaluddin, Tuan Haji Zulnizam, Puan Hajah Nur Hayati, Saudara Fahmi, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita sempat diberi kesempatan untuk kita bersama-sama pada program Celik CPR ini, yang mana ia adalah satu program yang kita adakan setiap tahun insya-Allah. Program Celik CPR ini, untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, ialah program FIMA Lifesaver. FIMA adalah Federation of the Islamic Medical Association, gabungan Persatuan Doktor-Doktor Islam sedunia, yang mengadakan program ini setiap tahun akhir September, hari Sabtu, dan ini telah pun dilaksanakan sejak 2014. Alhamdulillah. Jadi pada tahun ini saya difahamkan lebih daripada 22 negara melaksanakan serentak program FIMA Lifesaver, dan kita berada di sini, salah satu tempat yang kita laksanakan program yang penting ini sebagai tanggungjawab kita dalam konsep bahawa kita ingin menyelamatkan satu nyawa. Menyelamatkan satu nyawa dalam Islam itu sendiri seperti kita menyelamatkan seluruh umat manusia seluruh dunia ini. Jadi inilah tujuannya kita adakan program ini, Celik CPR FIMA Lifesaver, untuk kita membantu mereka apabila keadaan yang memerlukan kita punya ilmu, kita punya kepakaran sedikit sebanyak, kita punya pengalaman untuk membantu mereka yang tidak bernasib baik. Tahu bahawa kajak RS ini ataupun jantung kita berhenti. Sebab dia banyak, kita tak perlu nak sebutkan sebabnya. Sebabnya banyak, dan bila dia berhenti, 80-70% berhenti di luar hospital, di masjid, di mana-mana, di shopping complex. Dan kita kena tanya diri sendiri, kita mampu ke tidak, kita boleh ke tidak melaksanakan, ataupun kita hanya fikirkan kesian dia, macam tu. Ya, jadi hari ini insya-Allah, ya, kita dengan rakan-rakan yang lain, dengan Masjid Negara, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Masjid Negara yang tempat yang begitu hebat di sini, alhamdulillah, dan juga TV Hijrah dan IKIM, dan juga rakan-rakan yang lain yang bersama-sama untuk membantu, memberikan, berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang kita ada untuk melengkapkan kita. Ya, dalam kajian juga menunjukkan kalau seorang itu mengalami keadaan RS ini di Malaysia, kemungkinan mereka akan survive ataupun hidup kembali lebih kurang 1% sahaja. Walhal di negeri barat, misalnya di London, mungkin lebih daripada 15%. Dan setiap minit yang berlaku, kalau tidak dibantu, maka 10% risiko kematian itu akan lebih meningkat. Dan inilah yang kita nak kongsi hari ini, supaya anda, walaupun anda sebagai pelajar, ya, pelajar, tetapi kita ada ilmu dan kita praktikan insya-Allah. Dan kita ada lebih kurang 40-50 mannequin di sana, dan make full use it insya-Allah. Ya. Jadi kita tahu dari segi ilmu, asas bagaimana disebutkan oleh Dr. Rusdiah tadi. Lepas ini kita belajar sedikit sebanyak macam mana cara kita nak buat, sama ada dengan choking ataupun infant ataupun untuk kanak-kanak, dan seterusnya kita ada alat yang dipanggil AED. Masjid Negara ada tak Ustaz? Belum lagi. Sorry saya tanya. Masjid kamu baru ada, insya-Allah ada. Jadi alat AED itu membantu, kerana apabila berlaku keadaan, kadang-kadang kita perlukan, kita katakan shock itu yang kita tengok dalam TV atau dalam movie itu, yang membantu supaya pergerakan jantung kita lebih baik dan diperlukan. Jadi pada hari ini ada 6 tempat yang melakukan program ini
yang ada di Putrajaya, di Puncak Alam, di Slim River, di USM, di Pulau Pinang, dan juga di Kedah. Dan mudah-mudahan insya-Allah masyarakat semua akan dapat. Jadi apa harapan kita? Harapan kita diharapkan kesedaran ini akan menumbang ramai lagi yang tahu, yang beri pentingnya kita tahu asas. Mungkin berlaku pada keluarga kita dan seterusnya. Jadi harapkan program Celik CPR yang insya-Allah bagi pihak Hospital Pakar Al-Islam kita akan adakan setiap tahun. Dan kita juga ada program-program untuk masjid-masjid, dan kita harapkan masjid juga akan menerima offer kita. Kita nak bagi free saja, tak perlu bayar, ya. Jadi harapkan ini menjadi satu agenda bagi masjid dan juga di seluruh negara insya-Allah. Dan kita ada juga bus-bus dan perkara-perkara lain yang telah kita sediakan. Jadi sekali lagi saya bagi pihak Al-Islam, Hospital Pakar Islam mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur bersama. Tanpa sokongan-dokongan mereka tidak mungkin kita dapat laksanakan. Ramai yang menyumbang, terutama kepada facilitator. Mereka tak bayar, dia bayar pun, ya. Cuma dapat t-shirt je lah, ya. Alhamdulillah, ya. Kepada AJK yang terlibat siang dan malam mereka memikirkan, dan juga mereka yang telah beri sumbangan secara direct atau indirect. Dan of course kepada sahabat saya yang hormat Dr. Zul yang sudi datang pada pagi ini walaupun dengan kesibukan programnya. Saya percaya bahawa ini adalah sokongan untuk membantu masyarakat dan rumah, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu daripada saham kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali dengan ini saya banyak-banyak terima kasih kepada semua dan harapkan program ini akan dinikmati, dipermudahkan, banyak yang akan mendapat kebaikan, dan seterusnya kita akan menjadikan itu sebagai satu apa yang kita kata ilmu yang ada pada diri kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, tahiyatan tayyibah wa barakatan min indillah, amma ba'. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berusaha, sahabat saya Dr. Ishaq bin Maksud, pengarah Hospital Pakar Al-Islam. Kalau saya nak cerita bahawa sahabat tu dia sebab dia special, sebab kami sama-sama, kepada anak-anak semua, kami sama-sama masuk ke Gaza pada 2013 melalui terowong lubang tikus. Itu hebat Dr. Ishaq ni sebagai ketua delegasi pada waktu itu. Alhamdulillah. Kita berikan tepukan gemuruh pada Dr. Ishaq ni. Luar biasa. Yang berusaha Tuan Khairul Ashraf bin Ahmad, penolong pengarah kanan Masjid Negara, sahabat saya. Yang juga berusaha Tuan Zul Nizam bin Zulkifli, penolong pengarah bahagian khidmat bakti Yadim. Yang berusaha Hajah Nohayati Paradi, pengurus rancangan radio IKIM. Kita dah biasa ni dengar suara dia. Yang berusaha Encik Ahmad Fahmi, Muhammad Syamsuddin, Presiden ABIM, sahabat saya juga. Semualah sahabat insya-Allah. Dan hadirin dan hadirat dan rahmat Allah sekalian, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah dapat bersama-sama kita pada hari ini di program yang sangat-sangat signifikan, program FEMA Life Savers, Celik CPR dan Carnival Al-Islam 2024 dengan konsep menyelamatkan satu nyawa umpama menyelamatkan seluruh kemanusiaan, seluruh ummah. Powerful. Maknanya konsep dan tema ini adalah tema Al-Quran, bukan tema dibuat-buat. Hadirin dan hadirat rahmat Allah, sebelum itu saya ingin mengucapkan setinggi tahniah dan syabas kepada penganjur dan semua, dan mengizinkan saya untuk memberi penghormatan kepada FEMA, Federations of Islamic Medical Association di seluruh dunia, kerana telah memulakan program ini yang dianjurkan secara serentak di pelbagai lokasi di sekitar negara. Dan penghormatan khusus juga kita buat kepada Islamic Medical Association Malaysia, IMAM, yang bekerjasama dengan rakan-rakan kolaborasi untuk menyediakan program yang sama di beberapa masjid di beberapa negeri di Malaysia. Tahniah diucapkan.
Hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian. Mungkin anak-anak semua masih ingat ada seorang ustaz di Shah Alam ketika kuliah subuh, ya, beliau menyampaikan kuliah subuh, ada dah masuk dalam YouTube kan. Kemudian beliau diserang dengan serangan jantung. Waktu itu kita nampak bagaimana dia keadaan menanggung kesakitan. Namun pada waktu itu semua jemaah itu tidak ada ilmu CPR ini. Ya? Barangkali itu merupakan ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi alangkah mungkin ada kalangan kita yang boleh membantu berusaha untuk menyelamatkan nyawa, kerana menyelamatkan satu nyawa umpama menyelamatkan seluruh kemanusiaan. Dan buat pengetahuan semua, doktor ataupun yang itu adalah sahabat saya, Dr. Sobri Awang, di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Pada ketika itu saya yang menemuduga beliau untuk masuk ke fakulti saya, dan sahabat baik, dan akhirnya Masya Allah, Allah mungkin husnul khatimah. Namun begitu, apa yang saya nak kongsikan bahawa mungkin kita boleh berbuat sesuatu. Kerana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surah Al-Ma'idah, konsep satu nyawa seluruh kemanusiaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allahu akbar. Sadaqallahul azim. Sesiapa yang membunuh satu nyawa dengan tiada alasan yang boleh membunuhnya, melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh kemanusiaan seluruhnya. Dan sesiapa yang menghidupkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menghidupkan kemanusiaan seluruhnya. Allahu akbar. Betapa besarnya pahala, betapa besarnya ganjaran apabila kita dapat berusaha untuk menyelamatkan even satu nyawa. Dan ini yang kita rasa bagaimana besar pahala doktor-doktor kita ni, ya? Dia menyelamatkan seluruh kemanusiaan. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, seperti mana disebut oleh Dr. Ishak sebentar tadi, bahawa kadar rakyat Malaysia yang diserang serangan jantung yang berjaya pulih adalah sangat rendah berbanding dengan negara-negara maju. Ini bukanlah kerana faktor-faktor yang lain, tetapi di antaranya adalah faktor ilmu ataupun pengetahuan dalam menyelamatkan ataupun cuba untuk kita berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang diserang serangan jantung. Kita dengar ada banyak ketika main badminton diserang serangan jantung, ketika bermain bola sepak diserang serangan jantung, ketika berada di rumah diserang serangan jantung. Alangkah baiknya jika kita semua ini, alhamdulillah termasuk saya ada sedikitlah Dr. Ishak, sebab saya merupakan penyelamat kelemasan, lifesaver, lifeguard. Semasa belajar universiti dulu pernah selamatkan 2 orang. Alhamdulillah, bolehlah tahu sikit ilmu tu, tapi kena refresh semula. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini kepada semua hadirin dan hadirat rahmatullah sekalian, gunakan peluang ini untuk kita dapatkan peluang untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan saya memang ingin ajak masjid negara dan masjid-masjid yang lain. Di Kuala Lumpur sahaja, Dr. Ishak, kita ada 76 masjid. 76 masjid. Nanti saya maklumkan kepada menteri lah, kepada pengarah Jawi, untuk kita kalau boleh kat masjid tu ada AED tu, ya, Automated External Defibrillator tu, untuk kita sekurang-kurangnya bersedia. Sekurang-kurangnya kata Rasulullah SAW, kan, tie your camel. Bukannya apabila kita unta kita tak lepaskan dia. Untuk tawakal ni kita kena ikat tali unta baru kita boleh pergi mana-mana. Maknanya kita kena berusaha. Letak AED tu, kita ada ilmu sikit, kita berusaha, apa-apa kita bergantung kepada Allah. Tawakal tu ala Allah. Hadirin dan hadirat rahmatullah sekalian, saya tidak mahu memanjang kali ucapan. Tahniah, dan saya merasa begitu berbahagia sekali melihat wajah-wajah yang begitu ramai di Masjid Negara ini. Di samping kita solat
sunat, samping kita dapat beribadah, kita dapat menimba ilmu pengetahuan. Cuma saya nak ingat satu perkara sahaja, ya, iaitu mungkin ingatan ketika berbual dengan Dr. Ishak dan rakan-rakan tadi. Selalunya kita diingatkan bahawa kita ni kalau boleh nak mati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Betul? Kita want to die for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita lupa bahawa sebenarnya kita juga nak hidup kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah indahnya kita mati pun kerana Allah SWT, kita hidup juga kerana Allah SWT, dan kita membantu menyelamatkan kehidupan rakan-rakan kita yang lain. Dengan itu sekali lagi terima kasih kepada Hospital Al-Islam dan rakan-rakan kerjasama. Kita berikan tepukan gemuruhlah kepada penganjur pada hari ini. Alhamdulillah. Kepada fasilitator kita yang mewakafkan diri mereka, wakaf khadamat, mewakafkan diri mereka. Alhamdulillah, insya-Allah walaupun tak ada bayaran, tetapi semuanya akan dikira Allah SWT sebagai amal soleh. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, saya merasmikan program FEMA Lifesaver Celik CPR dan Karnival Al-Islam 2024. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya pelajari pada hari ini adalah sangat bagus sebab kita belajar tentang basic life support di mana kita belajar tentang CPR dan choking kepada adult dan juga kanak-kanak ataupun bayi. Jika ada program-program begini untuk sama-sama mempelajari sebab kita tak tahu bila masa benda ini akan berlaku kepada orang-orang tersayang.